30 hari, 30 resepi koleksi Ramadan dan Syawal bersama Hakak Goches memasak. Korang dengar bunyi dia Okey, diam jap. Bunyi dia kan. Okey, jom kita tengok resepi dan juga bahan-bahan dia. Senang sangat. Okey, hari ni kita nak buat tempe crispy. So, sediakan tempe macam biasalah. Sebab nak buat tempe crispy, kenalah ada tempe kan. So, banyak mana yang ini terpulang. Nak guna banyak boleh, sikit pun boleh. Nanti bahan-bahan kita ikut tempe punya kuantiti. Okey, tempe dah siap potong macam ni. Jangan nipis sangat, jangan tebal sangat. Sediakan lesung batu kita, bawang putih banyak sebab tadi guna tempe banyak kan. Dengan juga biji ketumbar. Nak blender pun boleh, nak blend pun boleh, nak tumbuk-tumbuk macam ni, nak nampak tradisional sikit pun boleh juga. Okey, tumbuk-tumbuk sampai pecah-pecah, hancur-hancur macam tu, masukkan pula dalam bekas. Sediakan pula tepung goreng ayam yang ada banyak jual dekat pasar raya dengan kedai tu kan. Okey, boleh guna juga tepung bestari pun boleh. Ini antara yang famous lah. Okey, masukkan air, jangan terlalu cair, masukkan sedikit demi sedikit, gunakan air sejuk dingin ya. Okey, lepas tu kacau-kacau agak-agak pekat sangat, tambahkan sikit lagi. Masukkan macam ni tau, sikit demi sedikit. Kacau rata. Ni korang nak blend pun boleh sebenarnya, tapi malas nak guna blender, kita kacau-kacau je lah sampai dapat kelikatan dia macam ni. Tidak terlalu cair, tidak terlalu pekat. Orang kata apa, sedang-sedang cantik-cantik je. Okey, macam tu dah kelikatan dia. Masukkan tempe yang kita dah potong-potong tadi. Okey, kacau-kacau rata agar semua serasi bersama. Okey, sediakan kuali, panaskan minyak macam biasa. Minyak biar banyak sebab kita nak bagi tenggelam supaya dia goreng dengan masak sekata. Okey, masukkan satu-satu ke dalam kuali supaya dia tak melekat di antara satu sama lain. Okey, goreng. Lepas tu dah agak-agak oren coklat-coklat macam ni, dia dah garing. Boleh angkat dan toastkan. So korang boleh dengar lah bunyi dia macam mana. Memang best sangat. Kat luar dia rangup crispy macam tu. Lepas tu kat dalam lembut berjusi. Korang boleh cicah dengan sambal kicap nanti. Korang boleh buat lah. Jangan lupa cuba tau. Dengar bunyi dia. Okey, jangan lupa cuba. Bye.